Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Rumah Tanpa Luka episod ke-16. So, jom kita tonton. Kau takkan boleh bahagia tanpa aku, Kalsum. Takkan. Perempuan. Aku nak kau bawa aku jumpa Bomo. Astaghfirullahalazim. Google lah. Kenapa Hayan ni dia macam terdesak sangat nak Kalsum, macam tak ada orang lain dalam dunia ni. Tu isu saya dengan banyak drama lah. Drama kalau macam dia nak seorang tu, bayangkan Hayan ni dia ni dari keluarga yang keluarga berada lah. Maksudnya dia tak ada problem duit ke apa ke. Lepas tu yang berlakon tu Nadia Nassar. Korang tahulah package Nadia Nassar ni macam mana. Macam kalau dia keluar ke apa, dia tunjuk muka ke, ramailah gadis yang notice me faham lah maksud saya. Tapi kenapa dia nak Kalsum seorang tu? Apakah kepentingan Kalsum tu? Macam tak ada orang lain, macam tak ada perempuan lain dekat dunia ni. Sampai nak bomoh, sampai nak guna cara yang keji. Lepas tu dia boleh usulkan benda tu dekat mak si Kalsum tu sendiri, nak saya bomoh. Dia tak ceritalah secara literal yang dia, secara direct yang dia nak bomohkan Kalsum, tapi dia bila dia cakap macam tu memang terkejut lah si Latin. Mak si Kalsum ni pun saya problem juga sebenarnya. Macam dia kahwin untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Untuk upgrade kehidupan dia, tapi dalam masa sama dia menyisihkan anak-anak dia. Itukah tujuan dia? Banyak benda lah yang orang kata pasal mak si Kalsum ni. Bila dah kahwin memang tak function, tak boleh tolong anak dia. Dah dia lah paling marah sekali. Tapi plot ni orang kata, penonton kata cerita dah nampak menarik lah. Kalau bab bomoh ni memang menarik lah. Pernah ada satu drama lakonan Handa Delisa, cerita sekali lagi yang mana watak dia gunakan bomoh terus jadi horror. Daripada drama 7 petang terus jadi horror, terus jadi macam dah tak ada nampak sweet-sweet lah drama tu. Tapi drama Rumah Tanpa Luka ni lebih dari sekadar drama 7 petang sebenarnya. Bukan soap opera yang biasa kita tengok, tapi dia sebab ada watak-watak tu yang jarang kita boleh nampak dalam sebuah drama drama bersiri. So sekarang ni, adakah Datin akan biarkan saja anak tiri dia tu menggunakan bomoh, walaupun dia tak tahu, lepas ni dia tahulah yang dibomohkan tu Kalsum. Dalam masa sama saya rasa Hayan ni memang dia mental lah, dia problem otak dia mental problem, macam dia tak boleh fikir secara waras dah sebenarnya. Okey, jumpa lagi. Sekian.